Pada 24 Jun yang baru lepas ini, beliau memenangi pemilihan untuk menjadi calon Demokrat dan selepas kurang daripada 48 jam, gelombang serangan-serangan ganas dan terancang mula ditujukan kepada beliau tanpa henti, termasuklah ugutan bunuh. Serangan-serangan bermula sebaik sahaja kemenangan beliau diumumkan. Bukan sahaja ucapan tahniah yang menyusul, tetapi yang lebih merisaukan ialah kecaman dan ugutan dari golongan-golongan hartawan dan elit politik US yang semestinya dikawal oleh Yahudi. Sebagai contohnya, seorang ahli Kongres, Eddie Ogles, menyarankan Mamdani dilucutkan kewarganegaraan dan dihantar pulang semula. Stephen Miller, orang kuat Donald Trump, menyalahkan sistem immigration yang membenarkan imigran memasuk ke US. Organisasi Faith and Freedom Coalition melabelkan Mamdani sebagai ancaman radikal oleh Parti Republican. Jadi ini adalah contoh kecaman-kecaman politik yang dikeluarkan oleh political elite di US. Organisasi pelobi seperti Super PAC membelanjakan $25 juta untuk menyerang Mamdani. Sebagai contohnya, CEO Bloomberg, Michael Bloomberg, memberikan duit $8.3 juta. CEO DoorDash membelanjakan $1 juta. Bill Ackman $500,000 dan banyak lagi hartawan dan bilioner US memberikan dana untuk kempen menjatuhkan Mamdani. Sementara itu, Mamdani melaporkan hanya berbelanja $371,000 saja untuk kempen beliau. Ini adalah nisbah 1/70. Namun beliau tetap memberikan kejutan dengan memenangi calon pilihan untuk Demokrat.